Bukan disebabkan amalan kita yang banyak, zikir kita yang banyak, solat kita yang banyak ni, ini confirm masuk syurga. Belum tentu. Kerana kata Nabi SAW, Nabi bagi tahu pada para sahabat, sesungguhnya yang masukkan kita dalam syurga ni bukan sebab amalan kita, tetapi kerana rahmat Allah. Kita masuk syurga ni sebab rahmat Allah je. Sebab Allah kesian kat kita, sebab kasih sayang Allah, sebab penerimaan dan gembiranya Allah terhadap kita. Maka itulah yang akan masukkan kita dalam syurga, bukan sebab amalan kita. Tapi ibu jangan salah faham, oh maknanya tak semayang lah kalau macam tu. Semayanglah untuk dapat redha Allah, semayanglah untuk dapat rahmat Allah. Tapi bukan semayang tu, tapi rahmat Allah yang masukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sahabat tanya balik pada Nabi, ya Rasulullah, adakah engkau pun masuk syurga sebab rahmat Allah? Dan apa kata Nabi SAW pada para sahabat? Wahai sahabat, sesungguhnya aku pun masuk syurga sebab rahmat Allah. Bukan sebab zikir, bukan sebab salat, bukan sebab Quran yang banyak, tapi melalui amalan ibadah itulah dapat menjemput rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu, sebelum kita nak pergi jauh, mungkin kat sini ada yang tertanya-tanya, apa ni maksud redha? Redha ni pelbagai maksud yang kita letak dalam kehidupan kita. Tapi jom kita tengok dalam bahasa Arab, redha tu maksudnya berpuas hati. Redha tu maksudnya apa? Gembira. Itu maksudnya redha.